Babak 1. Buku Cik Uda, di barang yang Cik Uda itu ada 40 file, betul ke? Pastinya rasanya betul dah ni. Tujuh? Tujuh. Saya rasanya berat ni, rasanya kena Pakistan lain ni. Adalah kain warna ni. Ya saya, ni ke? Okey. Cik Uda, tak apalah, biar saya terus susun. Okey. Banyak barang ni. Oh my god! Wow! Boleh buat tambah stok ni. Banyak barang lain. Boleh buat duit ni. Uish. Nanti boleh ambil ni. Boleh makan besar. A few moments later. Boleh buat untung banyak ni. Bila di sebelah tangga. Babak 3. Cik Wawa. Setiap kali kita dah makin berkurang. Boleh tolong sikit tak? Baik. Tak cukup ni. Cik Ujang, dalam besok ni lain ada 2 sign yang tak cukup. Saya rasa saya dah kira betul-betul dah. Saya dah kira lain tapi tak cukup. Tak apa, nanti saya selamat semua. Babak 4. Mana ada kan? Tak tahu. Apa lambat? Saya tadi jalan sesak penuh kereta. Jadi saya terpaksa terlambat sikit. Saya minta maaf. Oh. Hari ni kita ada masalah nak bincang pasal kekurangan file. Jadi kita perlu ambil file ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada tetap mengaku kita akan cek CCTV sama-sama. Tadi mana tak CCTV tak? Tak ada. Babak 5. Ada dah, ada pilih dan tunggu. Okey, baik Cik Azri. Okey Cik, nama Cik name saya? Saya dapati Encik bersalah sebab Encik telah mencuri fail syarikat kami. Boleh saya tahu kenapa Encik lakukan semua tu? Saya buat sebab saya ada masalah kewangan dan saya betul-betul perlukan duit itu. Saya tak nak dengar apa-apa alasan dari Encik. Saya terpaksa memecat Encik kerana Encik telah memecah amanah. Jadi Encik boleh kemaskan barang-barang Encik dan keluar dari syarikat kami.
Baru sebulan keluar penjara kerana mengedar dadah, seorang bekas banduan tidak serik meneruskan kegiatan itu sekali lagi ditahan. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harum berkata, suspek berusia 42 tahun itu sebelum ini dihukum penjara 14 tahun di penjara Songkhla, Thailand. Mari sebut. Dia ni pernah ditahan di penjara di Thank you for watching my channel. I am Mochi Mochi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini kalau anda suka apa yang anda telah tonton tadi. Dan silalah tunggu video kami seterusnya. Tak tahu dah sama belajar dekat mana? Malaysia Raya lah. Mari anda datang ke sini dan belajar bersama kami.